Kalau anda seorang pemimpin korporat atau eksekutif HR, anda pasti tahu betapa peningnya dan tertekannya bila terpaksa berhadapan dengan staf yang berprestasi rendah. Selalunya, jalan keluar yang paling mudah dan cepat, berhentikan saja mereka. Tapi, tunggu dulu. Macam mana kalau saya beritahu anda ada satu anjakan paradigma yang mampu ubah staf bermasalah ini menjadi aset berharga semula tanpa perlu melalui proses pembuangan kerja yang rumit dan menelan kos yang tinggi. Dalam sesi penerangan hari ini, jom kita kupas bagaimana penyelesaian mindpreneurship benar-benar merombak cara kita melihat pengekalan bakat strategik. Okey, untuk hari ini kita akan telusuri beberapa perkara penting bermula dengan cabaran pengekalan bakat, kemudian kita lihat inovasi luar biasa Mr. Elangovan Tangavilo, mekanik di sebalik integrasi MOS dan CMOS, garis masa transformasi selama 180 hari, perbandingan kos berbanding kaedah tradisional, dan akhir sekali bagaimana semua ini menjajarkan semula visi jangka panjang syarikat anda. Bahagian pertama, cabaran pengekalan bakat korporat. Cuba kita fikirkan sejenak, bila ada staf yang tak capai KPI atau sasaran, adakah membuang mereka tu benar-benar penyelesaian yang terbaik? Kos untuk rekrut pekerja baharu sebenarnya sangatlah tinggi. Ataupun mungkin kita hantar mereka pergi kursus pendidikan eksekutif yang mahal, tapi malangnya bila balik office semuanya sekadar teori atas kertas. Betul tak? Hakikatnya, kedua-dua pilihan ini sangat membebankan poket syarikat. Jadi, di sinilah mindpreneurship masuk dan mengubah keadaan. Ia bukan sekadar satu rancangan alternatif untuk mengelak buang pekerja, tetapi ia adalah satu instrumen strategik yang sangat menjimatkan kos. Kenapa? Sebab ia mentransformasikan prestasi tenaga kerja anda secara terus dari dalam keluar. Bahagian kedua, inovasi Mr. Elangovan Tangavilo. Anda mesti tertanya-tanya, siapa dalang di sebalik metodologi yang hebat ni? Beliau ialah Mr. Elangovan Tangavilo, seorang ahli teknologi dan psikologi yang diiktiraf di peringkat global. Beliau bukan calang-calang orang ya. Kaedah yang beliau asaskan ini telah pun digunapakai oleh institusi besar seperti PBB, UNESCO dan turut diiktiraf oleh HRD Corp merentasi lebih 60 industri yang berbeza. Macam mana nak melihat titik hitam di dalam kegelapan? Ini adalah falsafah utama beliau. Maksudnya agak mendalam. Kita sebenarnya tak boleh selesaikan masalah dengan sekadar memaksa rangka kerja atau peraturan luaran ke atas pekerja. Transformasi yang sebenar, yang kekal lama, menuntut kita untuk menghidupkan cahaya intrinsik tu terus dari dalam diri mereka sendiri. Berdasarkan sumber yang kita ada, metodologi ini memetakan 7 tahap kesedaran dengan menggabungkan 2 elemen berbeza, neuroscience moden dan rahsia purba Tamesiddhar. Jadi dari tahap minda kasar hinggalah ke kesedaran mutlak, ia melatih para pemimpin untuk menterjemahkan sekadar niat kepada pelaksanaan yang sangat tepat di tempat kerja. Bahagian ketiga, mekanik integrasi MOS dan CMOS. Okey, sekarang kita masuk bab teknikal sikit. Keseluruhan sistem ini dikuasakan oleh apa yang dipanggil The Seven Secrets Rhythm atau T7SR. Bayangkan T7SR ni macam enjin utama. Ia yang membolehkan pekerja ambil segala teori yang mereka pernah belajar tu dan tukarkannya menjadi tindak tanduk dan pelaksanaan sebenar setiap hari. Tapi macam mana mekanik ni berfungsi secara praktikal? Sangat mengejutkan sebenarnya sebab kita selalu fikir nak berubah ni kena pergi kursus berbulan-bulan kan? Sistem ni cuma perlukan 7 minit je setiap hari. Ia libatkan formula 48 tambah 1, merangkumi 49 teknik unik. Latihan pantas dan harian inilah yang akan memprogram semula segala sekatan minda separa sedar dan terus menyelaraskan tabiat staf dengan KPI syarikat. Bahagian keempat, transformasi dalam 180 hari. Proses ni tak berlaku secara rawak. Ia bergerak atas satu garis masa yang sangat berstruktur. Hari pertama adalah untuk bina asas. Menjelang hari ke-18, integrasi visi syarikat mula dikunci kemas. Dan dengan mempraktikkan formula 48 tambah 1 tadi secara konsisten, ia akan melengkapkan satu kitaran neuron baharu dalam otak. Tertingkap masa paling kritikal ini akan memuncak pada semakan transformasi hari ke-180. Di sinilah, individu yang dulunya berprestasi rendah berjaya dipulihkan sepenuhnya untuk jadi bakat yang cemerlang. Perubahan tabiat ini dipasak kuat melalui sistem 3R, reminder atau peringatan, rutin untuk tingkah laku dan reward untuk ganjaran. Pendek kata, ia gantikan tabiat lama yang tak produktif tu dengan tabiat baharu yang pantas dan selari dengan apa yang syarikat nak capai.
Bahagian kelima, keberkesanan kos berbanding tradisional. Jom kita buat perbandingan sikit. Pendidikan eksekutif barat yang gah dari Oxford atau Harvard contohnya memakan kos beratus ribu ringgit, perlukan komitmen masa yang besar, tapi hujung-hujung selalunya cuma teori atas kertas. Sebaliknya, MOS dan T7SR jauh lebih mampu milik. Bayangkan, tekniknya cuma ambil masa 1 minit setiap kali digunakan. Dan paling penting, ROI atau pulangan pelaburannya boleh diukur secara nyata. Untuk pastikan kita telus dari segi kos, yuran untuk master mentor khusus hanyalah RM3,900 sehari. Nilai ini sangatlah kecil jika nak dibandingkan dengan impak besar yang anda dapat. Menukar staf bermasalah jadi aset cemerlang dan sekaligus elak syarikat dari tanggung kerugian akibat proses pembuangan staf yang selalunya meleret dan mahal. Dan jangan risau, semua ini bukan sembang kosong ya. Program ini disokong kukuh dengan data korporat yang jelas dan boleh dikesan. Melalui kaedah penilaian sebelum dan selepas, tahap kompetensi, kognitif dan juga imbasan biometrik AI diukur secara saintifik. Tujuannya untuk menjejak perubahan pada corak frekuensi pemikiran staf anda. Tak ada teka-teki, hanya hasil yang betul-betul terbukti. Bahagian keenam, penjajaran visi jangka panjang. Matlamat kemuncaknya bukan terhad untuk ubah seorang dua individu sahaja. Metodologi ini direka untuk merombak keseluruhan ekosistem korporat anda. Dari staf operasi hinggalah ke barisan C-suite, semuanya akan diselaraskan untuk bergerak pada satu frekuensi yang sama, iaitu frekuensi pengasas. Ini penting untuk pastikan seluruh syarikat menuju ke arah visi asal dengan harmoni. Jadi, persoalannya sekarang, adakah anda sanggup terus membakar duit syarikat dengan memecat pekerja dan menderita terpaksa mula proses ambil pekerja semula dari bawah? Ataupun, adakah anda bersedia untuk ubah strategi dan mula melabur untuk menghidupkan cahaya intrinsik bakat-bakat yang sebenarnya sudah pun ada di hadapan mata anda? Tepuk dada, tanya selera. Fikir-fikirkan,